Okey, lepas ni lahir kat Indonesia ke, Thailand ke, tak apa. Asal ada dalam Malaysia, IC biru boleh jalan. Korang rasa ada ke tak ni? Okey, dengar dulu. Sebelum korang naik angin ke kan, nak cakap apa-apa ke pasal senanglah dapat IC kan, senanglah kahwin kat luar negara dapat IC kan. Sebenarnya, kerajaan ni baru umumkan anak yang lahir di luar negara hasil perkahwinan ibu warga negara Malaysia dengan suami bukan warga negara akan dapat kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Ini bukan cerita kabar angin tau. Ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin. Kalau kau nak tahu, sebenarnya Parlimen dah luluskan pindaan Perlembagaan Persekutuan tahun lepas. Dan sekarang ni Kementerian Dalam Negeri KDN cuma nak mula laksanakan dan dijangka dalam sekitar Jun atau Julai tahun ni. Tapi yang membuatkan orang tertanya-tanya, selama ni ramai rakyat Malaysia sendiri susah nak hidup. Anak tempatan, sekolah sini, kerja sini. Tiba-tiba orang lahir luar negara boleh dapat IC dengan senang. Kalau macam ni, lepas ni semua orang kahwin luar negara lah kan. Bersanding kat luar, settle, dapat IC. Tak kisahlah dia nak kahwin dengan orang luar negara ke, ataupun orang Malaysia kahwin dekat luar negara kan. Asalkan ibu dia warga negara, senang dapat IC. Yang ni untuk jaga kebajikan rakyat kita ke, atau nak buka pintu seluas-luasnya untuk dapat IC. Tapi korang jangan salah faham. Sebenarnya yang ni bukannya untuk semua orang luar, tapi yang ni hanya untuk anak kepada ibu warga negara Malaysia. Tak kisahlah dia nak kahwin dengan orang Bangladesh ke, Indonesia ke, Thailand ke, asalkan ibu warga negara Malaysia. Dan perkahwinan mereka mesti sah ikut undang-undang. Tak boleh kahwin-kahwin lari ke apa ke, tak daftar ke apa, tak boleh. Cuma persoalannya sekarang, patut ke benda ni dapat secara automatik, atau ada prosedur yang perlu dia ikut dan tapisan-tapisan tertentu. So, korang macam mana lepas dengar berita ni? Rasa macam mana? Marah? Setuju? Atau apa rasa korang? Cuba komen.